ربي قدر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وزدنا فهما آمين. Okay. Lepas. Okey, jadi hari ni kita akan belajar mengenai bilangan iaitu al-adad. Apa itu al-adad? Apa al-adad? Bilangan. Bilangan. Okey. Untuk bilangan. Kalau satu whiteboard. Kalau satu dipanggil apa? Kalau satu dipanggil apa? Okey, al-adad. Nampak tak? Sekejap nampak skrin Satu, dua, tiga. Apa itu al-adad? Al-adad ialah bilangan. Okey, kalau satu berapa? Apa dia punya bahasa Arab? Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita ada singular. Kalau bahasa Arab? Ya, awak ada bersuara ke tak? Tak dengar. Ada. Kalau satu mufrad. Ini tunggal. Kalau bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai singular. Okey. Kalau dua orang. Kalau dua orang. Kalau dua orang. Kita panggil sebagai mudra. Tak tahu. Musanna. Okey, kalau tiga. Kita tadi ada singular, sekarang kita cerita tentang plural. Apa dia dalam bahasa Arab? Kita ada mufrad, musanna dan juga jamak. Jamak. Okey. Kalau mufrad, apa tanda-tanda dia? Ada tak tanda-tanda? Macam mana awak nak tahu perkataan tu? Dahlah awak tak faham bahasa Arab. Dia punya bahasa Melayu awak tak tahu. Tapi awak boleh ke tahu dia punya bilangan? Melalui kita tengok tanda-tanda dia. Okay, kalau singular, tanda-tanda dia apa? Seorang. Seorang. Apa tanda dia? Tanda dia adalah tanwin sahaja. Okey, kemudian dia ada apa? Kalau untuk perempuan? Marbutah. Apa? Marbutah. 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 Sudah type dah sini.
kita ada tanwin untuk lelaki. Untuk perempuan kita ada ta marbutoh. Astagfirullahaladzim. Apalah jerit-jerit. Okay. Tanwin, ta marbutoh. Okay, ini untuk tanda-tanda bagi satu. Okay, kalau dua. Kalau dua. Macam mana nak tahu? Macam mana? Saya nak tahu perkataan tu sebenarnya ada dua. Dua benda. Contoh, ada dua kereta, ada dua ayam, ada dua lelaki, ada dua masjid. Awak tengok perkataan tu dia ada huruf, alif dan juga nun. Di mana? Jom. Hujung perkataan. Okay, contoh. Walaupun ikhlas. Okay, kalau kereta. Kereta masalah apa? Itu bahasa Arab. Kereta tak tahu masalah. Astaghfirullahaladzim. Ajab. Sayyarah. Sayyarah. Okay. Contoh kita ada sayyarah. Okay, ini dalam bilangan berapa ni? Sekarang ni. Dia dalam bilangan satu sebab ada ta marbutoh. Okey, sekarang kita nak jadikan dua. So macam mana nak jadikan dia dua? Tambah alif dan nun ke ujung. Tambah alif dengan nun. Maka tak jadilah dia ta marbutoh dah. Dia akan jadi ta yang terbuka. Sebab nak sambung dengan alif nun. Sayyarotani. Okay. Next. Kalau jamak. Macam mana nak tahu? Untuk lelaki macam mana nak tahu dia banyak? Macam mana nak tahu? Okey, ada berapa jenis jamak? Ada 10. Ada 4. Apa dia 4 tu banyaknya? Ada 2 sahaja. Jenis jamak ada Adat ada 2. 2. Yang pertama dinamakan sebagai Adat. mufradat. Adat. Muzakkar. Jamak. Muzakkar. Muannas. Macam saya nak alihkan ni. Sekejap. Okey, jamak muzakkar dan salim. Ustazah pernah ajar tak dekat sekolah? Ke awak tidur? Jamak muzakkar as-salim. Kalau ikut tulisannya begini. Jamak muzakkar salim. Dalam bahasa Arab. Ni. Tak nampak pula. Okey, jamak muzakkar salim ni. Macam mana nak kenal dia jamak muzakkar salim? Ada
Ada. Dua lagi tanda. Okey, yang pertama. Yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama alif. Alif lam. Salah. Warna lain. Hijau tadi. Okey. Yang pertama kita ada waw, nun. Ini untuk siapa? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Ni untuk lelaki. Okey. Kalau perempuan? Perempuan. Saya nak tahu benda tu banyak. Perempuan. Ada alif. Ada alif lam. Alif ta. Tambah alif ta. Okey. Ni untuk perempuan. Dekat mana nak tambah ni? Dekat mana nak tambah? Dekat hujung. Dekat mana? Hujung. Hujung. Okey. Kat hujung. So, kena tambah di hujung. Hujung kalimat. Okey. Yang kedua, jamak apa lagi? Jamak. Jamak. Tanwin. Taksir. Jamak taksir ni apa pula? Okey, jamak taksir ni untuk perkataan yang special. Kalimat yang special. Huruf tertentu je. Lepas tu, dia mengikut kelaziman dalam kamus. Awak tak ada kaedah yang tetap lah. Tapi awak boleh tengok tu pattern dia. Corak dia sama. Okey. Contoh. Okey, pen apa pen nama Arab? Pen. Pen apa? Pen adalah pen apa? Dalam bahasa Arab. Awak ni. Kolam. Kolamun. Okey, kolamun. Jap. Tukar warna biru lah. Okey, kolamun. Kalau banyak pen, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kolam. Awak tambah alif di depan, dia akan jadi Al-Kolam. Aqlam. Aqlam. Aqlamun. Okey. Tu contoh untuk pen. Okey. Contoh lain. Buku. Buku ke? Tak yalah. Daun. Warakun. Warakun. Okey. Okay, macam mana nak cakap banyak daun? Tambah? Alif. Tambah alif. Okey. Betul, salin je balik. Ingat baris yang kedua mesti baris
yang mati. Ni. Ak. Ini au. So, dia akan jadi macam mana sebutan dia? Au. Aurok. 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 Kun. Banyak daun. Salah satu dia tu awak salin. Okay, kolamun, warakun. Apa dia? Okay. Selain itu, kenapa dia special pula? Sebab dia bukan satu bentuk je macam ni. Dia lagi bentuk lain. Okay, pelajar apa pelajar? Pelajar. Tolibun. Pelajar lelaki. Satu Tolib. orang. Libun. Libun. Okay, kalau ramai? Ramai pelajar lelaki. Tolibun. Tulab ataupun tulabun. Tambah alif. Ini style lain pula. Sebab tu dia jamak taksir. Dia tak ada kaedah yang tetap. Dia siapa yang rajin baca kamus, dia dapatlah jawab soalan tu. Kalau tak rajin, tak dapat. Buku apa buku? Buku. Tak, saya tengah sarap. Buku dalam bahasa Arab. Kitab. Okay, kitabun. Okay, kalau banyak buku. Mana buku? Kalau banyak buku? Kitaban. Salah. Dia tak ada kaedah yang tentu, maka dia kena bergantung pada pembacaan awak. Okay, daripada kitabun, dia akan jadi yang ini lain lagi style dia. Dia akan jadi kutubun. Kutubun. Banyak kitab. Okay, boleh? Boleh. Ni kitabun, dia akan jadi kutubun. Okay, apa lagi? Okay. Kalau dekat sini Ustazah kasih perkataan kaedah yang sama awak cuba buat. Okay, ini Ustazah bagi perkataan walad. Waladun apa maksud waladun? Lam yalid walam yulad. Walad. Apa maksud walad? Aulad. Waladun. Walid. Walid tu ayah. Kalau walad? Anak. Anak lelaki. Okey. Ini satu. Okey, Ustazah nak kalau 3 orang macam mana? Kaedah dia sama macam kolamu ni. Awalad. Kalau 3 orang. Kena tambah apa, lepas tu matikan huruf apa. Waladun menjadi banyak anak. Apa? Cepat. Macam mana nak jadi? Waladun, satu anak. Kalau banyak anak, tambah alif. Baris atas. Okay, lepas tu salin macam biasa.
tambah apa? Lat. Alif di kedudukan kedua terakhir, second last. So tambah alif lagi. Lepas tu tambah dal. Okay, lepas tu apa nak buat? Wow. Matikan huruf Wow. 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 Maka sebutannya macam mana? Aulat. Aulat. Aulad. Okay. Auladun. Anak-anak. Okay. Ada lagi tak? Okay. Selain daripada itu, apa lagi jamak taksir? Itulah. Itu jamak taksir. So, tadi kita belajar tentang apa? Tentang bilangan. Bilangan terbahagi kepada 3. 3. Kita ada mufrad, lepas tu Mufrad, musanna, dan jamak. Musanna dan jamak. Okey. Okey. Bagi Ustazah 5 minit. Awak sihat tak? Sihat. Sihat. Jadi makan apa? Makan tak hari ni? Ni awak belajar dekat ruang tamu ke dekat bilik? Bilik. Bilik. Awak ada berapa adik-beradik? 3. Termasuk saya. Sulung? Awak sulung ke? Pengkajian sim dalam bahasa Arab. Bunga terdiri daripada kosakata Okay. Suruh tukar. Stop sharing. Okay. Okay, nampak tak? Dia nak habis pula. Nampak tak? Nampak. Okay. Cuba tukarkan kitabun, buku kan? Okay, kitabun tukarkan kepada 2 kitab. Kitabun 1 buku. Kalau 2 buku? Kalau 2 buku, kitaban. Kitabah. Sini tak conteng, sana lah. Sekejap. Tukar. Kitabin. Hai. Pula dah. Kitabain. Okey. Yang Ustazah bagi tahu, tambah apa untuk 2 benda? Tambah alif dengan nun saja. Okey. So, di sini lah. Okay. Kalau 2 buku, tambah apa?
Tambah alif dengan nun ke ujung. Tambah dengan alif. nun ke ujung. Kita Hmm. bani. Hmm. Okay. Nombor 2. Talibun. Okay, saya bagi arahan dalam bahasa Arab. Okay. Hata talibun bil adad musanna. Hata talibun bil adad musanna. Musanna. Musanna berapa orang? 2 orang. Okay. Macam mana nak jadikan pelajar ni 2 orang? Toliba. Jangan takut, jawab je. Tolibani. Tambah je alif dengan nun. Okey. Pelajar perempuan. Tolibatun. Okey. Kalau musanna dia? Musanna. Pelajar perempuan. Musanna dia macam mana nak buat? Tambah apa? Tolibatan. Pandai. Tolibatan. Okey. Kalau ramai, saya nak pelajar perempuan tu ada lebih daripada 2 orang. Apa dia? Macam mana? Kalau untuk perempuan nak tambah apa? Jamak. Kalau jamak muzakkar salim, awak tambah waw nun. Kalau muannas, tambah waw perempuan. Jamak muannas salim tambah apa? Alif? Alif ta. Alif ta. Maka tolibat. Ta ini dia akan buang. Hasilnya jadi apa? Tolibat. Tambah alif ta marbutah tadi buang. Tolibat. Okey. Kalau guru lelaki. Cuba bagi guru lelaki Ustazah nak 1 orang, 2 orang, 3 orang. Senang je. Guru lelaki mufrad apa? Muallimun. Okey. Kalau 2 orang? Mualliman. Tambah apa? Alif nun ke ujung. So, muallimani. Awak kena sebut ni tu. 3? Muallimat. Kalau lelaki, tambah apa? Kalau alif ta tu untuk perempuan.
Tengok nota tadi. Jamak muzakkar salim. Untuk lelaki tambah 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 waw. waw nun. Waw nun. Tambahlah waw nun. Lelaki muzakkar salim. So, yang ini tambah alif nun. Ini tambah waw nun. Okey. Cuba buat untuk cikgu perempuan pula. Pandai tak? Kalau satu orang Alima. satu orang muallimatun. Alimatun. Kalau perempuan kan tanda-tandanya ta marbutoh. Okey, kalau dua orang muallimah, Tan. muallimatani. Sebut nun tu, jangan lupa sebut. Muallimatani. Kalau ramai, Muallimatun. muallimati. Awak buang ta marbutoh, gantikan dengan alif ta. Muallimati. Okey. Dah? Dah. Okey. Kolamun pula. Okey, tadi Ustazah ada bagi dah contoh. Tapi Ustazah nak buat. Awak buat untuk satu pen, dua pen, banyak pen. Okey, satu pen apa? Kolamun. Kalau dua pen, dia jadi apa? Jadi kolaman. Kolaman. Sebut ni tu. Kolamani. Okey, kalau banyak pen, Akalam. akalam, pandai. Okey. Pandai. Kalam. Okey, next. Apa tadi? Madrasah pula. Madrasah. Madrasah. Okey, madrasah masuk madrasah. Masuk madrasah. Sekolah. Okey, ni satu sekolah. Okey, kalau dua sekolah. Tambah apa? Kalau dua. Madrasati. Tina. Tambah apa? Ya nun ke ujung. Apa yang nun? Cuba tengok balik nota. Ustazah suruh tambah apa? Ya nun ke huruf lain? Alif nun. Alif nun. Jangan ubah-ubah. Tambahlah alif nun. Jadi sebutannya macam mana? Madrasatan. Madrasatani. Okey, kalau banyak sekolah. Apa dia? Apa dia? Tambah alif nun. Nak tambah waw nun ke? Tambah alif ta ke? Atau nak ubah terus dia punya rupa dia? Nak jadikan dia jamak taksir. Al-Madaris. Madaris. Okey, untuk sekolah dia berbeza sikit.
dia termasuk dalam jamak yang special. Apa maksud jamak yang special dalam bahasa Arab? Jamak taksir. Jamak taksir. So, jamak taksir ni kalau untuk sekolah dia punya acuan dia adalah madaris. Sebut. Baca. Madaris. Madaris. Okay, salin. Madaris. Ini penting ni. Okay, dah. Sekejap. Nak salin. Jom. Dah? Dah. Okay. Sambung. Tadi madaris. Okay, sekarang rumah. Baitun. Awak tulis juga maksud dia. Baitun. Baitun rumah. Okay. Macam mana padam ni? Ini berapa rumah? Satu rumah. Okay, kalau dua rumah? Baitan. Baitani. Baitani. Okay, kalau banyak rumah, awak nak guna apa? Nak guna jamak muzakkar salim atau nak guna jamak taksir? Atau jamak muannas salim? Jamak muannas salim. Baitun ni lelaki ke perempuan? Tambah alif. Alif ta dekat ujung. Awak nak tambah alif ta dekat ujung? Salah. Okay, kalau baitun ni, dia ni bukannya ta marbutoh, nampak tak ni? Ni bukan ta marbutoh kan? Jadi dia bukan ta marbutoh, maka dia bukan disifatkan sebagai perempuan. Jadi kat sini dia disifatkan sebagai lelaki. Jadi awak tak boleh nak guna jamak muannas. Tak boleh tambah alif ta. Awak akan gunakan jamak taksir. Apa maksud jamak taksir? Jamak taksir. Jamak yang special. Special. So bentuk dia berubah 360 darjah. Iaitu buyutun. Rumah-rumah. Buyutun. Okay. Boleh? Okay. 3 buah rumah kita sebut sebagai buyutun. Okay. Next. Kerusi. Kerusi. Kursiyun. Apa jantina dia? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okay, lelaki. Okay, ni satu kursi. Kalau 2 kursi. Kursi dia. Kursi yun. Yani. Kursi yani.
Okey, kalau 3 kerusi. Karo. Ini pun jamak taksir. Karo. Karosiyun. Kerosiyun. Banyak kerusi. Dah? Boleh? Boleh? Salin dah? Belum. Belum. Kursiyun. Kursiyani. Karosiyun. Dah? Dah. Dah. Okay, last. Beg. Bel. Beg. Aki. Ba. Akibat. Okay, Haki Batun. Okay, dia ni laki ke perempuan? Laki ke Lelaki. perempuan? Lelaki. Salah saja tu situ. Perempuan. L. Kenapa awak cakap perempuan pula? Sebab taman buta. Betul. Pandai. Okay, dia perempuan. Okay, kalau 2 perempuan ataupun 2 beg. Macam mana cakap? Haki. Hakiyatin. Hakiyatin. Bukan yatim. Ba lah tu. Haki. Kibatani. Pandai. Haki Batan. Okay. Kalau ramai pula. Ramai pula. Banyak beg. Tak guna apa? Nak guna jamak muzakkar salim ke? Nak guna jamak muannas salim ke? Ke nak guna jamak taksir? Okay, kalau dia perempuan, awak guna antara 2. Sama ada muannas salim, jamak muannas salim iaitu tambah alif ta ataupun jamak taksir, jamak yang special. So dekat sini dia tak ada jamak special lah. Yang tinggal hanyalah jamak muannas salim. Okay, kalau jamak muannas salim nak kena buat apa? Tambah haki. Akibat. Pandai. Akibat. Tambah alif ta. Akibatun. Okay, selesai. Tulus. Okay, cuba salin dulu. Dah. Dah salin? Dah. Dah. Belum. Dah.
akibatun beg. 1 beg. 2 beg akibatan. 3 beg akibat. Dah. Betul. Okay. Last kali latihan kita untuk hari ini adalah extract dan tentukan apa dia punya ni. Kenapa ni? Dia punya. Ya Allah. Jamak lah apa dia. Okay, sekejap Nampak tak? Nampak. Tugasnya adalah ni fee Dia tertinggal. Tugasnya adalah cuba keluarkan mana perkataan yang cuba keluarkan mana perkataan yang dia bersifat ataupun berbilang ramai ataupun berbilang banyak. Dan tentukan dia jamak apa. Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Atau taksir? Boleh? Faham tak? Okay, contoh saya bagi. Okay, fil madrasah. Bukan ni. Madrasah tak ada apa-apa. Madrasah bukan jamak. Dia mufrad. Okay, abaikan. Fil madrasah yajlisu at-tullab. Okay, Ustazah, at-tullab ni jamak. Kenapa dia jamak? Sebab dia ada alif kat sini. Iaitu dia punya jenis dia jamak taksir. Macam tu. Faham tak? Faham kan? Awak kena keluarkan mana perkataan yang jamak. Lepas tu tentukan jamak jenis apa. Muzakkar ke? Muannas ke? Okay. Try. Okay, dalam ayat pertama mana? Mana lagi selain pada tulab? Jamak. Perkataan yang jamak. Tolibat. Tolibat. Ini dah dekat bawah dah. Saya nak yang di atas. Banyak ni di atas ni. Wal muallimat. Muallimat. Okey, ini jamak jenis apa? Jamak. Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Taksir. Muannas salim. Muannas salim. Pandai. Okey, ada lagi 2 perkataan dekat baris pertama ni. Menunjukkan dia jamak. Jamak. Wa yaktubuna. Wayak tubuh pula dah. Baris atas ni Okey. Dekat sekolah fil madrasah yajlisu. Apa maksud yajlisu? Yajlisu. Duduk ramai-ramai pelajar di mana?
Di mana? Duduk kat mana biasa? Pelajar duduk kat mana? Pelajar duduk kat kelas. Dekat kelas. Kerusi main kerusi. Okay, kelas. Kelas dalam bahasa Arab apa? Yang satu lah. Satu kelas. Faslu. Faslu ni. Dia jadi fusul. Okay, agak-agak. Dia jenis jamak apa? Muzakkar ke? Muannas salim ke? Taksir? Jamak. Taksir. Pandai. Jamak taksir. Sebab kenapa? Dia tak ada tambah alif nun, dia tak bertambah alif ta, cuma dia tambah satu benda je. Iaitu wow. Tiba-tiba, suka hati dia je nak tambah wow. So, dia special lah. Dia jamak taksir. Okay. Ma'a. Apa maksud ma'a? Ma'a. Bersama. Okay. Al-mu'allimin. Jamak tak ni? Satu ke? Ramai ke? Dua orang ke? Mu'allimin ni jamak ke tak? Mu'allimin. Jamak. Jamak. Okay. Mu'allimin ni jamak, betul. Jamak apa? Jamak. Muzakkar ke? Mu'annas salim ke? Taksir. Jamak? Mu'annas salim. Mu'annas salim. Hai. Cuba tengok balik nota. Mu'annas salim tambah apa? Alif ta. Alif ta. Mu'allimin mana ada ta sini? Jadi Muzakkar salim. Jawapannya apa? Muzakkar salim. Jawapannya muzakkar Salim. Muzakkar salim. Kenapa boleh jadi ya nun ustazah? Bukannya ustazah dah cakap ke tadi kalau muzakkar salim tambah alif nun, tambah waw nun. Ada sebabnya. Okey. Muzakkar salim memang tambah waw nun. Asalnya perkataan tu merujuk kepada cikgu lelaki yang ramai, iaitu mu'allimun. Tetapi dekat sebelah dia, sebelah tadi yang saya cakap tadi tu, dekat sebelah dia ada perkataan ma'a. Apa maksud ma'a? Bersama. Bersama. Okey. Ini dikira sebagai kawan-kawan huruf jar. Apa itu huruf jar? Kata sendi. Di mana hukumnya siapa duduk. Sekejap, saya type. Okay. Hukumnya ialah, ini kena salin ni, penting. Siapa bersebelahan dengan huruf jar dan kawan-kawannya. Siapa bersebelahan dengan huruf jar dan kawan-kawannya. Dia apa tadi? Tulis tukarlah kalimat lah. Kalimat yang duduk kalimat yang duduk sebelah huruf jar ni, dia kena baris bawah. Dibaca dengan baris bawah. Atau kita tambahkan ya. Tambahkan ya nun.
untuk jamak. Ni tak faham lagi ni. Sekejap. Saya tulis dulu baru saya bagi contoh. Banyak-banyak. Maksudnya dia kena duduk baris bawah lah. Siapa duduk sebelah huruf jar dia kena baris bawah. Baca dengan baris bawah. Apa yang duduk dengan baris bawah? Tak faham. Okay. Huruf terakhir. Huruf terakhir dibaca dengan baris bawah. Okey, contoh. Maaf. Sekejap. Okey. Zafran. Zafran. Fi di dalam bilik. Fi bilik. Al Ghurfah. Okey, Zafran di dalam bilik. Okey, Zafran di dalam bilik. Okey. Kat sini asalnya ghurfatun. Kalau tak ada apa-apa, awak disebut kan. Kalau isim mesti dia baris tanwin. Ghurfatun. Kalau tak ada alif lam lah, ghurfatun. Tetapi disebabkan dia ada huruf jar ni, fi ni di dalam, maka baris hujung dia dibaca dengan baris bawah. Ni ha. So dibaca dengan ghurfati. That's why lah kalau mu'allimun ni salah. Dia kena baris bawahkan dia. Takkan nak kita baca mu'allimui. Tak nice. Tak cantik. Jadi kita gantikan dengan ya. Gantikan dengan ya. Barulah cantik sebutannya. Mu'allimin. Faham tak? Faham. Ke kurang? Okay, saya bagi contoh lagi lah. Okay. Ummi, ibu saya. Okay. Ummi, ibu saya. Di rumah. Rumah apa? By? Baitun ke, baita ke, baiti? Baita. Kan ada huruf jar ni. So, baiti. Baris bawah. Okay, contoh lagi. Mu'allimun di dalam kelas. Fil faslun, faslu, fasla ke fasli? Fasli. Betul? Pandai. Okay, last sekali. Contoh lagi. Qalamun. Pen. Ala. Meja. Meja apa? Maktabah. Maktabah ke, maktabu ke, maktabi? Maktabah. Ala ni. Ni huruf jar kata sendiri. Maktabi. Salah lagi. Kalau apa, Ustazah ulang lagi sekali. Siapa duduk selepas huruf jar baris bawah pada hujungnya?
Qalamun alal maktabi. Okey, lagi. Selagi awak tak betul, selagi tu saya kasih. Okey. Yazhabu. Apa maksud yazhabu? Yazhabu. Baik. Perempuan. Pergi. Yazhabu akil ila Ila masjidu masjidi. Allah Allah. Masjidu masjidi. Mana satu? Cara sebutan dia. masjidi. Pandai. Masjidi. Tu. Jadi, disebabkan dia perlu berbaris bawah, maka kalau jamak dia akan baris bawah dengan ya, nun. Tambah ya, nun. Contoh. Mukminin, muallimin. Cikgu lelaki yang ramai, muallimin. Okey. Muslimin. Okey. Kerja rumah, sebabkan habis dah masa. Kerja rumah, cuba keluarkan. Keluarkan sekarang lah. Okey, ayat yang kedua. Mana lagi? Ayat yang kedua, mana jamak? Kita tanya jamak. Wa yaktubun. Mana pulanya? Ini kan ada ya ni. Ya ni bukannya isim. Ustazah kan mengajak isim. At-tulab jamak apa? Muzakkar salim, muannas salim, taksir. Okey. Al-kutub jamak apa? Muannas salim, Taksir. Ad-durus. Ni pun jamak juga. Muannas salim, muzakkar salim, taksir. Ad-dafatir, muannas salim, muzakkar salim, taksir. Pandai. Muallimatu. Muzakkar salim, muannas salim. Pandai. At-talibati. Muzakkar salim, muannas salim. Pandai. Al-a'mal, muzakkar salim, muannas salim, taksir. Pandai. Tamarin. Muzakkar salim, muannas salim, taksir. Tamarin. Muzakkar. Pandai. Okey. Settle. Faham kan? Awak dah boleh dah beza mana muzakkar salim. Yang dari tadi awak jawab ada 4 jamak tiba-tibanya. Sekarang sudah tahu ada 3 je jamak. Okey, itu saja. Ada soalan? Tak ada. Alright. Kita tutup kita punya kelas dengan surah Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap apa? Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.